Nak buat duit besar, ini 8 rahsia yang hanya 5% orang tahu. Pertama, jika boleh pinjam duit dari bank, pinjam sebanyak mungkin. Kenapa? Sebab kalau hutang RM100,000, itu masalah kita. Tapi kalau hutang 10 juta, itu masalah bank. Kedua, tak perlu jadi pakar pelaburan, cukup tengok harga emas. Bila harga emas turun, ekonomi tengah kukuh. Masa terbaik untuk buat bisnes atau melabur. Tapi kalau harga emas naik berterusan, ekonomi tak stabil, jangan ambil risiko besar. Ketiga, duit pertama orang kaya selalunya datang dari peluang yang smart. Maksudnya, duit yang senang dapat selalunya dari peluang luar biasa, bukan kerja keras biasa. Tapi ingat, jangan langgar undang-undang. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Keempat, kerja keras tak buat orang jadi kaya. Ia cuma cukup untuk makan. Nak jadi kaya, kena ada peluang, strategi dan timing yang betul. Kelima, duit besar datang dalam gelombang. Kaya bukan pasal gaji bulanan, tapi pasal menangkap satu peluang besar yang boleh beri keuntungan bertahun-tahun dalam masa yang singkat. Keenam, 95% orang hanya ikut arus dan kerja makan gaji, tapi 5% yang faham aturan permainan, guna otak untuk buat duit dan akhirnya kuasai 95% kekayaan dunia. Ketujuh, aset yang bermasalah selalu ada peluang besar. Rumah 1 juta boleh dapat dengan 300,000 bila ada krisis. Bangunan 10 juta boleh dapat separuh harga bila orang terdesak. Ini peluang buat duit paling senang. Kelapan, dengan siapa anda berkawan menentukan masa depan anda. Kawan yang hebat boleh bawa anda naik ke atas. Tapi kalau berkawan dengan orang yang salah, anda akan tenggelam sama. Nak tahu lebih lanjut tentang peluang buat duit besar? Klik link di bio sekarang sebelum terlepas.